gabungan antara dua ataupun lebih graf dalam satu axis. Okay, kita dah buat satu example and kita nak try lagi satu example. So kali ni kita ada dua graf juga. Yang pertama adalah kuadratik dan yang kedua adalah linear. Okay, so macam biasa, kita akan buatlah graf. Okay, so untuk buat graf kita kena make sure kita punya format tu dalam ax squared tambah bx tambah dengan c. So kalau kita expand, kita akan dapat x squared minus 4x tambah 2 tambah 4. Okay, so ikutlah yang pertama shape dia adalah senyum. Okay, yang kedua dia punya minimum point. So ia akan buat graf macam biasa. Okay, minimum point negatif v bahagi dengan 2a. So bersamaan dengan negatif 4 bahagi dengan 2 darab 1. So akan jadi 4 bahagi 2. Okay, lepas tu kita akan cari dia punya y. So masukkan je 2 dalam kita punya function. Okay, so kita akan dapat kosong. So maksudnya minimum point kita adalah 2, kosong. Okay, so dah dapat minimum point, boleh lukis kita punya graf. Okay, so boleh buat bersama-sama ya, supaya tak ngantuk. Okay, malam-malam kita lukis graf. Benda yang paling best. Alright. So, minimum point adalah 2, kosong. Okay, 2, kosong. So, kat sini. Lepas tu, you ambil pensil, you lukis. So, you boleh guna pembaris yang lembik tu untuk lukis dia punya curve ni. Lagi lawa lah. Sure macam nak lukis ni ke? Oh. Tak jadi. Okay. Alright. Okay, lepas tu kalau you tengok kita akan ada intercept lah. Intercept dekat Y. Okay, dekat Y. So, kalau kita nak cari Y intercept, X yang bersamaan dengan kosong. Okay, apa maksud X sama dengan kosong? So, kita cari X kosong. So, gantilah kosong tolak 2. Kita akan dapat 2 kuasa 2. So, 4. So, kita punya Y intercept adalah bersamaan dengan 4. Okay, so dekat sini kita tak ada X intercept lah. Ada, X intercept kita adalah 2. Dia dekat X axis kan. So tak perlu nak cari lagi. Alright. So settle lah kita punya graph. Belum. Kita nak lukis dia punya domain ataupun dia punya X. So nampak kat sini, dia punya X adalah lebih besar daripada 2. So tengok dekat graph, 2 tu dekat mana? So 2 tu dekat sini kan. And dia lebih besar daripada 2. So maksudnya you punya graph hanyalah ke kanan sahaja. So ambil pemadam. Okay, pemadam. Lepas tu padamlah yang sebelah kiri ni. So geograph dia akan tinggal macam ini sahaja. And then dia punya circle adalah solid circle sebab dia ada equal. Okay. Okay, itu baru graf pertama. Kita nak lukis pula graf yang kedua. Okay, so ini adalah graf fx bersamaan dengan 2x. Okay, so ni macam mana graf dia? Macam biasalah. X kosong, Y kosong. Tapi kita akan dapat kosong-kosong. Kita akan tambah satu point. Apa-apa point lah. Berapa? 10 ke 5. Okay, katalah X5, Y bersamaan dengan 10. Okay. So point dia yang pertama dekat sini. Saya guna color lain.
Okay, yang pertama dekat sini, kosong-kosong. Dan yang kedua adalah X5. So X5 and dia punya ni adalah 10. Ya, lebih kurang. Okay. So ambil pembaris. Pembaris. Lepas tu gariskan lah. Gariskan. Okay. So ni adalah graf yang normal. Tapi sekarang kita punya X adalah kurang daripada 2. Okay. So kurang daripada 2. So maksudnya okay, ambil dekat 2 tu. Panjangkan sampai jumpa graf. Okay, lepas tu buat bulatan. So since dia tak ada equal. So bulatan kita adalah empty circle. And dia kurang daripada 2. So maksudnya sebelah kiri. So ambil pemadam. And then you padam yang sebelah kanan. Okay, so your graph should be like this. Okay, so kalau you nampak dia tergantung kan, so you kena cari dia punya nilai dekat sini. So macam mana nak cari, so you kena carilah kalau X bersamaan 2, berapakah dia punya Fx. So 2 darabkan dengan 2, so you akan dapat 4. Okay, so boleh padam kat sini, so letak sini. Okay, so take note saya rasa dalam assignment ada soalan group assignment nanti. Ada soalan piecewise ni. Alright, so inilah dia punya graph piecewise function. Okay, so now kita pergi kepada domain. Okay, domain dia adalah daripada kiri ke kanan. Okay, kita nak baca daripada kiri ke kanan. So daripada kiri kita akan start daripada negative infinity. And then kamu nak buat dia stop dekat 2 pun boleh. So dia akan jadi macam ni. Lepas tu union, kita akan start daripada sampai infinity. Ataupun disebabkan 2 ni dia dah bulatan hitam. So maksudnya 2 ni memang dah termasuk. Kamu boleh tulis juga negative infinity sampai infinity. Adalah benda yang sama lah sebelah kiri dengan sebelah kanan ni. Okay. So apa contoh yang tak boleh buat negative infinity sampai infinity? Kalau bulatan ni adalah bulatan macam ni. Okay. So kalau dua-dua bulatan ni adalah bulatan putih, 2 ni tak masuk. Maksudnya 2 ni dia tak termasuk dalam kita punya domain. Okay. So that's why kita tak boleh negative infinity sampai infinity lah. Tapi untuk case ni boleh. Alright. And then dia punya range kita akan baca daripada bawah ke atas. Okay. So daripada bawah, so kita start daripada negative infinity. Okay. Lepas tu, walaupun nampak ada lubang kat sini, tetapi dia dah diliputi oleh kita punya graf lah. Graf yang ungu ni. So kita boleh kata dia terus pergi kepada infinity sahaja. Okay. Alright. So itu adalah contoh 2 contoh untuk piecewise function. Okay, boleh. Alright, so kita pergi kepada I think the last 2 punya graph, iaitu exponent and log. Okay, so yang ni you kena bersedia dulu. Bersedia untuk menerima macam mana nak lukis exponent ni. Okay, so exponential ni adalah apabila kita punya x tu dia dekat kuasa. So tak kisah 2 kuasa x ke ataupun yang popular exponent x. Mana yang tak tahu ini adalah exponent exponential. Ataupun apa? Apa-apa nombor lah. Asalkan dia punya kuasa dia dekat x. So itu dikategorikan sebagai eksponen. Okay. So exponential function ni
dia punya shape ni. Okay, so ni adalah dia punya shape. So dia lebih kurang macam search di mana kita akan tengok dia punya simbol untuk A dengan X. Okay, so dua simbol ni kita akan tengok. So kalau dia positif-positif, dia akan dekat kuadran yang pertama. Ni bentuk dia. Okay. So ni kita panggil kuadran pertama. Okay, kalau dia negatif, positif. Okay, so dia akan start daripada kuadran kedua. Kalau dia negatif, negatif, dia akan start daripada kuadran ketiga. Kalau dia positif, negatif, kita akan start daripada kuadran keempat. Alright. Okay. So itu dia punya shape lah. Okay. Okay, kita directly terus pergi kepada example senang. Okay, first kali kita ada fx bersamaan dengan eksponen x tambah 2. Okay, benda pertama sekali kita kena buat apa? Kita kena tengok dia punya shape. Okay, so kalau tengok dia positif eksponen, positif x. Kita tengok x sahaja, kita tak tengok dia punya nombor. Kita tengok dia punya x sahaja, eksponen dengan x. So kalau dekat sini tolak 2, dia tak effect. Okay, so yang pertama sekali positif-positif, so dia akan start daripada kuadran pertama, dia akan pergi ke bawah. Okay. Yang kedua adalah kita kena cari dia punya asimtot. Okay, so apa itu asimtot? Asimtot ni adalah satu line yang kamu punya graf tu dia tak boleh melintasi. Okay, dia tidak boleh melintasi kita punya graf. Okay, so macam mana cari asimtot ni? Okay, kita akan tengok dekat dia punya X. Okay, so kita akan tengok dia kat dia punya X. Contohnya kita punya X adalah X tambah 2. Okay, sekejap. Saya tak hilang. Okay, tengok. Okay, so macam mana kita nak tengok asimtot? Okay, so yang ni boleh tulis okay, dekat sini. Okay, dekat sini. Okay, apabila kita ada Y samaan dengan AX tambah dengan C. Okay, tulis kat nota tu. Ini adalah kita punya asimtot. Okay, so kalau kita tengok example kita punya ni adalah fx ataupun y bersamaan dengan eksponen x tambah 2. Okay, dia tak ada tambah apa-apa kan? So sebenarnya dia tambah dengan kosong. So ini adalah kita punya asimtot. Dapat Okay. So asimtot ni apa? Asimtot ni adalah macam yang tadi, dia ada satu line yang tidak boleh ditouch oleh function kita ataupun graph. So asimtot ni dia dalam bentuk y. So kita akan tulis sebagai y bersamaan dengan kosong.
So kalau asymptote kita adalah 5, so dia akan jadi Y bersamaan dengan 5. Kalau Y dia 3, dia akan jadi Y bersamaan dengan 3 lah. Okay. So dah dapat dia punya shape dengan asymptote. So kita boleh lukis kita punya graph. Okay, so ambil. Okay, lukis Alright. So now, okay, macam mana kita nak sketch? Okay, pertama sekali kita akan lukis kita punya asymptote dulu. Okay. Kenapa? Okay, nanti saya akan explain kenapa kita kena lukis asymptote kita. So since asymptote kita adalah dekat kosong, Y bersamaan dengan kosong, so dia dekat X axis lah sebenarnya. So asymptote ni dia mesti garisan putus-putus. Alright, and then kita label lah Y bersamaan dengan kosong. So ini adalah dia punya asymptote. Okay. So ini adalah cara saya untuk lukis graf eksponen ni nak memudahkan dia. Okay, macam saya kata tadi, apabila dia punya A positif dengan X positif kan, so dia akan start daripada kuadran pertama. So kita akan start daripada kuadran pertama. Dengan function bukan. Ya. Siapa cakap tu? Okay. So kita akan start daripada kuadran pertama dan dia akan pergi kepada asymptote. Okay, so dia akan, ayat dia adalah approaching ataupun menghampiri. So you pergi dekat sini. Okay, pergi dia akan menghampiri. So, okay. Kamu kena imagine yang kamu ni adalah graf. Okay, ni kamu kamu. Asymptote ni adalah kamu punya crush. Okay. Kamu akan sentiasa cuba untuk menghampiri kamu punya crush. Tapi sampai bila-bila pun you takkan dapat kamu punya crush. Okay. Sama jugalah dengan graf ni. Macam yang kat tadi, asymptote ni dia tak boleh dilanggar ataupun tidak boleh disentuh. Okay. So maksudnya graf dia takkan jadi macam ni. Takkan, sebab dia ala Rizka, tak payahlah. Ini untuk orang-orang yang ni. Yang orang-orang dia. Okay. So, you takkan boleh apa? You takkan boleh langgar dia punya asymptote. Okay. Sebab tu dia punya bentuk graf dia macam ni. Kalau dia tak ada asymptote ni, basically graf kamu sebenarnya macam ni. Okay. So, itulah kegunaan asymptote ataupun apa yang dimaksudkan dengan asymptote. Alright. Okay, hopefully you faham lah. Okay, next. Okay, so lepas kita dah lukis, baru kita akan tengok ada tak Y intercept ataupun X intercept. So dalam kes ni adalah kita ada Y intercept. Okay. So, apa pula tu? Sofia, tutup. Okay. So kita ada Y intercept dekat sini. So kita akan cari Y intercept lah. Dekat sini dia tak akan ada X intercept tau. Kenapa lemak anjir? Agak. Okay. So dia tak akan ada X intercept. Banyak pula. Macam ni So dia tak akan ada X intercept lah. So basically you tak perlu cari X intercept dia. You akan cari dia punya Y intercept sahaja. Okay. So Y intercept adalah apa? Batrisha ada tak? Batrisha. Tak ada. Okay, yang lain komen kalau Y intercept apa yang kosong? X kosong, X kosong. Okay, X. X X. Okay, X kita memang kosong lah. So X adalah bersamaan dengan kosong. Okay. So X bersamaan dengan kosong, so kita ada F kosong bersamaan dengan eksponen kosong tambah 2. So disebabkan dia adalah eksponen, so kalau you tekan kalkulator, you akan dapat perpuluhan. Okay.
So you tak perlu tukar lah, you boleh pakai eksponen 2 ni sebagai kita punya nilai. So letak je dekat sini eksponen 2. Dah siap lah kita punya graf. Okay. So untuk first graph ni saya explain betul-betul lah. Nanti second graph nanti kita akan buat laju sikit. Alright. Okay, settle lah soalan ataupun graf yang pertama. Okay, domain daripada kiri ke kanan. So domain kita akan ada negative infinity sampai infinity. Range daripada bawah ke atas. So kalau you tengok dekat bawah ni memang tak ada graf. So dia akan start daripada kita punya asymptote. Cumanya kita akan letak kosong, open bracket, and dia akan pergi kepada infinity. Okay, kenapa open bracket? Sebab macam saya cakap tadi, dia tak akan touch kamu punya asymptote, dia hanya menghampiri saja. So kosong ni dia tak termasuk lah, sebab tu kita akan gunakan open bracket. Alright. Okay, settle example pertama. Satu graf tu dah setengah jam Okay. Okay, next. Okay, so yang kita laju sikit. Okay, yang pertama sekali adalah kita punya shape. So shape, macam cakap tadi, kita tengok dekat dia punya eksponen, dekat dia punya X. So dua-dua adalah negatif kan. So kita akan pergi tengok, okay, negatif. Shape dia akan start daripada kuadran ketiga. Okay, kuadran ketiga dia akan pergi kepada sini. Okay, asymptote. Asymptote macam cakap tadi, kita ambil fx bersamaan dengan eksponen x tambah dengan c. So c ni adalah kita punya asymptote. So dalam kes ni, ini adalah kita punya asymptote. So y bersamaan dengan 2. Okay, lepas tu ambil graf. Dia senang je kalau kita mahir kan. Okay. So first kali lukis asymptote dia, y bersamaan dengan 2. Okay, y bersamaan dengan 2. So macam cakap tadi, kita akan letakkan putus-putus. Okay. Lepas tu 2 tu negatif. 2 betul. Okay. So lepas tu apa yang kita buat, labelkan dia. And then kita akan follow kita punya graph. Okay, macam tadi kita akan start daripada sini. Okay. So dia akan menghampiri asymptote. Ini graf dia. Okay. Tapi dia, untuk graf ni kita ada dua intercept. X intercept ada, Y intercept pun ada. So kita kena cari lah dia punya intercept. Okay, so ni nombor 2. Nombor 3 kita cari intercept. So kalau X intercept, Y bersamaan dengan kosong. So F ataupun kosong adalah bersamaan dengan negatif eksponen negatif X tambah 2. So yang ni pun satu masalah juga. Okay, macam ni kita nak cari dia punya X, nilai X tu. So first kali kita pindahkan dulu eksponen. And then kita kena letak ln. Kenapa ln? Sebab ln je yang boleh hilangkan eksponen. Lepas tu yang ni bawa ke depan. So dia akan jadi X darabkan dengan ln E bersamaan dengan ln 2. So ln E akan hilang. So X adalah bersamaan dengan ln 2. So ln 2 ni pun dia tak perlu untuk cari dia punya nilai lah. Sebab dia akan jadi perpuluhan. Okay. Cumanya you kena check ln 2 ni adalah positif ataupun negatif. Okay, ln 2 adalah bersamaan dengan positif 0.69. So dia adalah positif. Okay, kenapa kita nak tengok positif ataupun negatif? Sebab kita nak lukis dekat dia punya graf. Okay, so disebabkan dia adalah positif, so graf dia akan jadi macam ni.
Okay, so X tadi adalah ln 2. So, sekarang kita nak cari Y pula. So Y, okay, saya buat kat sini. Y intercept adalah X bersamaan dengan kosong. So X bersamaan dengan kosong. So F kosong negatif eksponen negatif kosong tambah dengan 2. So eksponen 0 adalah bersamaan dengan 1. Samaan dengan 1. So dia akan jadi negatif. You boleh tekan kalkulator. Eksponen kosong tambah dengan 2. So dia akan jadi 3. Okay, so maksudnya kita punya Y intercept adalah bersamaan dengan 3. Okay, saya ada buat kesilapan. Dia adalah negatif X bukannya X. Okay, dia adalah negatif X. So dia akan jadi negatif X. So dia akan jadi negatif X. So negatif X. So X adalah negatif ln 2. So graf kita akan jadi macam ni. Okay, pada balik sebab ln 2 ni positif. Okay, so dia punya X intercept adalah negatif ln 2. So maksudnya dekat sini. And kita punya Y intercept adalah 3. 3. Sorry 1. Okay, sebab ni bersamaan dengan 1. So 2 tolak 1 bersamaan dengan 1. So kita punya ni adalah dekat sini. Okay, lepas tu lukislah dia punya graf. Dia akan jadi macam ni. Okay, so susah sikit lah. Eksponen ni. Tapi salin je. Nanti kita buat tutorial nanti you akan faham. Alright, dan kita tengok dia punya domain. So domain daripada sebelah kiri ke kanan. So domain akan sentiasa negatif infinity sampai infinity. And then range dia akan daripada negatif infinity sampailah 2 open bracket. Kenapa once again graf kita daripada bawah ni dia akan stop dekat 2 lah. Tapi 2 tu tidak termasuk. So dia akan jadi 2 sahaja. Okay. Alright. Next example yang seterusnya, kita ada fx bersamaan dengan 2 kuasa x. Okay. So walaupun dia 2 tapi dia punya dia sama je dengan eksponen. Okay, first kali kita akan tengok dia punya shape. Okay, so kita akan tengok fx adalah bersamaan dengan positif 2 kuasa positif x. So dia punya shape adalah daripada kuadran pertama pergi kepada kuadran ke bawah. Okay, ni yang pertama. Yang kedua kita nak tengok dia punya asymptot. So asymptot dia, so yang ni sebenarnya dia tambah dengan kosong. So y adalah bersamaan dengan kosong. Okay. Then kita boleh terus lukis graf. Alright. Okay, lepas tu kita akan lukis asymptot dia. Y bersamaan dengan kosong. So dia akan dekat y axis lah. Okay, dekat x axis. Okay. Okay, lepas tu boleh label y bersamaan dengan kosong. So asymptot ni wajib untuk kita label. Okay, sekarang kita akan lukis dia punya graf. So macam kat tadi kita akan start daripada sini.
and dia akan pergi, benda ni. Okay, dia akan pergi daripada sini, so dia akan menghampiri asintut. Alright, and kita akan tengok dia punya intercept. So dia hanya ada satu intercept sahaja, dia punya y-intercept. So y-intercept adalah x bersamaan dengan kosong. So f0 bersamaan dengan 2 kuasa kosong. So 2 kuasa kosong bersamaan dengan 1. Siapkah kita punya graf. Okay, so domain daripada kiri ke kanan, so biasanya untuk eksponen domain adalah negatif infinity sampai infinity, and range daripada bawah kosong sampailah infinity. Okay, so bukan satu ni dia punya intercept, tapi kita punya graf start daripada kosong. Cumanya dia tidak start daripada kosong sebab tu dia open bracket and dia akan pergi kepada infinity. Okay, alright. Next, so yang ni pun lebih kurang sama juga, 1/3 kuasa X. Cumanya untuk kita lukis graf ni kita kena ubah sikit kita punya function ni supaya jadi 3 kuasa negatif 1 samaan dengan X. So this is 3 kuasa negatif X. Okay, kenapa kita tukar macam ni? Sebab kita nak tengok dia punya shape. Okay, so shape dia adalah positif 3 tapi negatif X. So, kalau tengok balik dekat dalam senarai shape tu, so dia akan start daripada sini, so dia akan pergi ke bawah. Okay, and yang kedua asintut sama juga. So kalau tengok dekat sini dia tambah dengan kosong. So dia tak ada apa-apa kat sini. So dia punya y ataupun asintut dia adalah bersamaan dengan kosong. Okay, lepas tu macam biasalah kita akan lukis dia punya graf. Okay, lepas tu asintut dia sama lah, y equal to 0. Okay, y bersamaan dengan kosong. Alright. So macam biasalah follow je dia punya shape. So dia akan start daripada sini and dia akan pergi kepada asintut. Alright. So kalau you nak tengok yang lebih okey, so Desmos je lah. Okay, Desmos carilah apa tadi? 3 kuasa X. Dia gitu. Okay, so kalau you nampak, ni dia nampak touch lah, tapi sebenarnya kalau you zoom lagi, sebenarnya dia takkan touch kosong. Okay, so dia akan menghampiri saja, dia akan approaching tapi dia takkan menghampiri kosong. Kalau you cari dia punya y-intercept, you akan dapat 1 lah kat situ. Okay, so dekat sini pun kita boleh cari dia punya intercept. So y-intercept adalah x bersamaan dengan kosong. So f0 adalah bersamaan dengan 3 kuasa negatif kosong bersamaan dengan 1. Okay, so siaplah kita punya graf. Domain, okay, macam biasa. Eksponen, domain dia negatif infinity sampai infinity. Range dia kosong sampai infinity. Sebab daripada bawah ke atas kan. So dia start daripada kosong and dia akan pergi kepada infinity. Okay, alright. Okay, so saya rasa itu sahajalah untuk malam ni. So next week kita akan tengok graf log.
logarithmic function, and then kita akan kalau sempat masuklah composite function. Okay, so sebab saya rasa banyak benda yang dia nak terima dalam masa beberapa minit ni, so kita akan berhenti dekat sini and kita akan jumpa next week. Okay, so thank you very much and see you next class. Terima kasih, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.